Ni aku dah ada dekat Marina Island untuk ambil boat pergi Pangkor. Ni anak-anakku bawa jalan holiday cuti sekolah 1 hari bulan 6 2026. Kalau ikutkan jalan dari Teluk Intan pukul 11.30 pagi tadi. Lepas tu berhenti makan, dah beli-beli barang apa semua, sampai dekat JT Marina ni pukul 2.30. So ni dah loading barang, aku dah parking. Parking sebab aku pergi 3 hari 2 malam. So parking tu ambil RM60. RM60. Ada security sana jaga, aku kena ikut laluan apa semua. Aku letak loading barang apa semua, and then aku pergi parking lah. So ni wife aku pergi beli tiket untuk naik ferry lah. So duduk 2 malam. Hari Rabu, hari ni hari Isnin, hari Rabu nanti balik. Balik lah, habis holiday. Okay geng, nanti apa-apa aku update lagi. Okay geng, ni dah dapat tiket untuk naik ferry. Tunggu beratur untuk naik ferry lah. So macam ni lah keadaan dia, ramai macam ni lah. Nanti aku update harga tiket lah. Harga tiket nanti aku cerita lah harga tiket dia berapa. So ni nak pergi Pulau Pangkor. Dekat pintu masuk ferry lah. Tu dia Island Pangkor. So orang ramai sini sebab cuti sekolah tu. Nanti aku update lagi. So dah nak naik ferry lah. Okay. So ferry yang aku naik ni Pen Silver 3. Nanti dia tolong. So ni dah dalam ferry dah. So macam ni lah keadaan dalam dia. Tempat duduk dia 4 orang satu side. So tak silap dia dalam 15 minit macam tu lah daripada JT ni nak sampai Pangkor. Okay, nanti aku update apa-apa je aku update. Okay geng, dah sampai lah Pangkor. Ferry tu dah sampai Pangkor dah. So aku dah sampai Pangkor. So ni lah Pangkor. Ni Pangkor.
Pangkor Beach ke? Bang, tepi sikit bang. Okay geng, bila dah sampai dekat JT ni, nanti biasa ikut korang lah. Apa ni, dia ada sewa motor, sewa kereta. Macam aku dengan family aku biasa naik van warna pink je. Nanti kat depan tu banyak van warna pink. Nanti kita try tengok harga yang baru ni berapa, macam mana ke. Sebab kan minyak dah naik kan. Tak tahulah di affected ke tak ada. Sebab bukan selalu juga pergi Pangkor ni, sekali-sekali je. Nanti kita try tengok van tu berapa harga. Ini suasana dekat JT Pangkor lah. JT Pangkor, inilah orang ramai cuti sekolah. Try je pergi depan tu. Makan macam fokus benda tu. Mana beli mana? Pambe. Ya, taksi lah. Pergi depan tu, abang. Ada abang nak tepi. Awak biasa macam mana? Ayah pergi. Assalamualaikum. Bang, Pambe bang. Nipah, telur nipah. Pergi bang, ribu. Oh. Maksudnya macam tu, macam mana nak pergi telur nipah? Jadi driver masuk, taksi masuk, apa tahan? Apa, 4 orang? 4 orang. Oh, memang dah tak pergi. Bukan tak pergi lah. Saya dah letih lah. Oh. Saya main dekat-dekat pasal buka. Sebab apa? Untuk Nepal kita kena pusing ikut jalan belakang. Oh. Jalan dekat ni dah tanah runtuh. Oh. Maksudnya kena cari teksi. Abang masuk ni. Saya apa? Teksi masuk apa tahan lah. Turun. Beach pergi kuat kenapa jadi beach kita pergi. So dah dapat dah van. Tengah loading barang. Ini boleh. 25 ringgit dapat 2 family. Sebab dia ada satu jalan shortcut tu. Jalan tu tak boleh pakai lah, tanah runtuh. So kerana ikut jalan jauh.
Nak jauh. Banyak jauh. Oh, jauh lagi nanti tengok. Apa pasal? Jalan Kita tengok sendiri tengok itu jalan bahaya. Yelah itu lama jalan sudah tak Pakai mau pi, jemput 50 budai lah. Yelah sebab sana jalan sudah tak ber kan. Sini sudah tutup JKR lah. Oh. 5 kilometer sekarang jalan ini 10 kilometer. Oh okey okey. 10 kilometer tak apa pun bahaya juga itu jalan. Nanti saya cakap tak guna, nanti lalu tengok. Okey. So kalau sekarang ni nak pergi Pangkor sebab jalan yang naik bukit tu dah tak boleh lalu sebab rosak. So macam uncle driver ni cakap jalan ni jauh. Lepas tu jalan dia bahaya. Jadi semua orang tak nak pergi belah Teluk Nipah. Ya, jadi dia nak kena share-share, dapat payment banyak, share-share baru dia nak jalan. Macam tu lah. So nak kena tengok driver tu dia nak layan ke tak nak layan. Tu pun satu hal lah kalau dah sampai Pangkor. Tak tahulah macam mana. Nanti kalau ada orang lain tahu cerita ke macam mana ke, boleh share lah. Sebab dia dah tak ikut jalan yang biasa ni. Dia pusing jauh dia kata. So ni lah. Macam aku pun dah 2-3 kali pergi Pangkor, tak pernah ikut jalan sini sebab jalan sini jauh kan. So kita memang naik van pink ni, dia ikut jalan yang ikut Pasir Boga tu. Tapi sebab jalan tu dah runtuh, dah rosak, jadi van tak boleh lalu, dia terpaksa ikut jalan jauh. So ni first time lah ikut jalan jauh ni. Suasana Pangkor. Aku dah siap check in. So sekarang aku dah sampai. Aku ambil dekat Pangkor Pambe Resort. So aku stay kat sini lah 3 hari 2 malam. So ni dah petang, dalam pukul 5. Aku nak bawa anak-anak aku pergi mandi pantai. Lepas tu aku nak try mancing sotong. Sotong mabang. Tak tahulah boleh ke tak, jadi ke tak. Kita tengok macam mana. Okay, thank you.
Dek, tepi dek. Tak payah pusing-pusing dekat jalan. Okay geng, tu lah jalan-jalan nak kat Pangkor. Aku nak pergi dekat spot nak try mancing sotong. Tapi kalau main jangan main sampai kat tengah tau. Sampai kat tepi je. Sebab air dia kuat lah.
Okay geng, ni aku nak set up untuk mancing sotong ni. Aku beli rod ni kat TikTok. 7 kaki 6 410 LB. So aku nak try dah ni. Tak tahulah boleh ke tak boleh. Reel aku pakai saya 1000. Cuba try set up dulu. Ni kan aku beli. Ini semua aku beli dari Seahawk lah. Harga pun okey. So aku belilah. So ni lah nak try lah. Tak tahulah macam mana, ada hasil ke tak ada hasil. Cubalah. Semua baru lagi. Sebab nak datang pangku ni lah beli. Nak cuba. Adik, jangan dalam sangat. Jangan tunggu 4 Adik sampai ke tak sampai tu? sampai.
Dek, tolong ambil tipu ayah, simpan dalam beg. Simpan dalam beg. Alah, bodohnya lah sunscreen ni. Okay kan, dapat dah sotong yang pertama. Dapat dah sotong yang pertama tapi tak tahu sotong apa. Dapat sotong gurita. Dapat sotong gurita. Guys. Kita pergi sana dah. Dia tangkap balik. Tepi, tepi, dek. Tepi. Tepi, tepi, tepi. Tepi. Tepi, tepi, tepi. Tepi. Dapat tak? Nanti dia tak nak ikut. Ayah nak tepi, nak baling sana, adik duduk lah jauh.